Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi saya dari Dot Akademik. Okey, hari ini nak buat satu pemeriksaan kerosakan sistem air. So, kita buka dulu. Okey, depan Dot ni ada satu model sistem air GC8755 milik Puan Shazrin daripada Pisin 16 Putrajaya. So, air ni dia tak menggunakan sistem boiler. Okey, so dia akan melalui dua fasa pemeriksaan. So, fasa pertama Dot akan cek bahagian luaran, fasa kedua baru test on. Okey, fasa luaran dah akan tengoklah apa saja bahagian luaran pemegang iron, body, hose coat, kepala plug, tangki air. So, Dot akan review. Okey. Apa saja nampak, ada pecah, ada retak. So, Dot akan maklumkan dalam rakaman video ni. Okey. So, first Dot akan cek bahagian pemegang iron. Ni Dot panggil pemegang iron sebab dia boleh dipegang. Okey. So, Dot akan cek dulu. Ini nama inlay. Housing inlay housing. Ini. Kedua. Ini dipanggil housing printed. Okey, ini. Okey. Lepas tu dia tengok bottom. Bottom, so plate dan juga hose coat. Okey. First tengok inlay. Inlay cantik, tak ada pecah, tak ada retak. Okey. Housing printed. So Dot akan fokus bahagian sini. Okey, bahagian sini. Tengok ada retak menegak tak? Kalau retak melintang, Dot tak risau. Okey. Kalau dia ada retak menegak je, Dot risau. Okey, first tengok housing printed sebelah kanan. Okey. So, Dot pasang sini. Ini dah retak. Okey. Sini dah retak. Ini sebahagian sebelah kanan dah retak. So, sebelah kiri pun dia dah retak. Okey. Bila dia letak macam ni, okey, so bagi pemilik, Dot nasihatkan ketika menggosok jangan beri tekanan yang kuat. Ini common problem untuk air macam ni. Okey. Dia common problem. Sebab apa? Bila pemilik gosok menekan, so titik tekanan dia akan kat sini. Bahagian sini. Nampak? Bila tekan nampak? Dia melengkung. Sebab pemilik kebanyakan mereka tak perasan. Kalau perasan pun mereka akan abaikan lah. Cuma mereka akan mula perasan dengan betul bila dia dah retak. Dia dah macam nak lunyai. Macam ni dia belum lagi. Okey. Nanti insyaAllah nanti Dot buka nanti proses pembaikan lah. So Puan Shazrin dah setuju lah. Nanti kita buka, nanti Dot akan tanam besi bahagian dalam. Luar akan nampak macam ni lah, kekal. Tapi Dot akan buat bahagian dalam. InsyaAllah. Okay. Jika tanam besi bahagian dalam, insyaAllah dia dapat menahan lah. Tapi macam mana pun, dapat repair pun, kalau still lagi menggosok beri dengan tekanan, so yang apa Dot buat tu satu nanti pun dia tak dapat bertahan. Okay. Kiri kanan dah ada. Kanan dah ada retak. Kiri dah ada retak. Okey. Okey, siapa yang baru kenal Dot, baru tengok Facebook Dot, nanti mesti akan kata kenapa Dot semua nak periksa. Okey, apa yang Dot buat, apa periksa ni semua ada kena mengena dengan pelanggan terdahulu. Okey.
Macam Didot cerita, siapa-siapa nak follow. Okey, apa saja SOP Didot. Bila ada pelanggan dah mula tak puas hati, mereka mempersoalkan, so Didot akan masuk benda tu dalam SOP. Okey. Siapa tengok dulu, Didot periksa sesimpel-simpelnya. So bila dah ada pelanggan dah mula tak puas hati, inilah itulah ini, so Didot akan masuk SOP. Okey. Sebab dulu ialah kita terlepas pandang, ialah kita baru memula dalam buat kerja ni. So kita cek apa yang rosak saja. Okey. Yang benda-benda macam ni memang tak pandang. Tapi bila satu hari, siapa pernah tengok dulu, follow Didot tahulah. Yang kes-kes dulu. Okey. So pemilik mata dia sangat tajam, tiba-tiba dia pemilik persoalkan kenapa ada macam ni. Sebelum hantar ke Encik Didot tak ada. Kenapa Encik Didot macam ni ada? Kenapa Encik Didot kenapa macam ni? Bila dah jadi macam ni, so Didot akan buat pemeriksaan sedetail yang boleh. Okey. So video ni, rakaman ni, so bila anda kata pemilik macam persoalkan, so Didot akan kongsikan link video ni. Tapi video ni akan bertahan selama 30 hari saja. Okey. Sebab tu siapa tengok, siapa semua video Didot, okey, semua Didot akan review. Okey. Sekecil-kecil mana mata Didot boleh nampak, anda kata nampak, Didot akan tunjuk. Jika terlepas pandang, Didot minta maaf. Okey. Okey, housing printed. Kita tengok. Lain-lain bagi housing printed, so tak ada apa-apa masalah. Okey. Okey, bottom. Bottom dia pun cantik. Okey. Bottom cantik. Okey, so plate. Okey, ni so plate. Okey. Ni so plate. Apa dia tengok, air ni pernah jatuh. Okey. Ini lekuk. Sini lekuk. Kalau boleh nampak dia lekuk. Nampak tak bengkok ni? Okey, dia lekuk jatuh. Okey, so air ni pernah jatuh, dia lekuk. Lain okey, insya-Allah. Okey. Hose code. Ni dia panggil hose code, So hose code dia nampak ni dah berbulu dan dah koyak. Ada bahagian dia dah koyak. Okey, ini koyak ni, berbulu ni akibat berlakunya geseran pada tepi iron board. Okey. Sebab tu dia cakap pemilik iron memang Didot sangat sarankan untuk pemilik untuk sarungkan dengan hose cover. Ni contoh pasang. Okey. Ni kalau dengan Didot dia jual macam ni sajalah. Wanita contoh pendek, kalau yang betulnya panjang. Kalau dengan Didot akan sarungkan dari pangkal sini sampai hujung sana. Kita nak prevent ini daripada lagi teruk bergesel. Okey. Nanti macam Puan Sazrin boleh tengok Didot dah bagi kos untuk perkhidmatan tambahan. Ada kat situ Didot tunjuk yang jenis dah kenapa yang ni rosak. Didot tunjuk apa perlu buat. Okey. Semua pelanggan Didot letak semua. Harga, kos, apa nak buat semua Didot letak. Pemilik boleh tengok. Okey. So kalau macam Puan Sazrin pemilik nak pasang sendiri tak ada masalah. Kalau dengan Didot dia jual macam ni. Okey, kalau ni Didot akan potong trim sikit. Sebab ni dah luka Didot akan balut tesa tip. Okey. Tesa tip tu yang kebiasaan wiring electrical kereta pakai. Dia bukan wiring tip Okey. Okey, jangan lepas. Okey. Yang ni kepala plug. Okey. Ni kepala plug. Okey, 3 pin, 1 2 3. Okey. So kepala plug tak ada kesan terbakar, tak ada kesan cair. Okey, alhamdulillah. Okey, silikon pad untuk iron cukup 3, 1 2 3. Iron lock. So dia lemau sikitlah Dia tak garang Kebiasaan bila tekan ni pop dia akan keluar. Okey. Tapi dia boleh lock dia cuma tak garang keluar. Okey. Dia akan kalau itu kalau garang macam tu. Pop
Kalau tekan itu, kita kena bantu dia. Tapi air ni boleh lock. Okey. Okey, tangki air. Okey, tangki air dari mata kasar. Nampak bintik-bintik. Kalau boleh nampak dalam rakaman bintik-bintik, itu adalah lumut. Lumut. Untuk model yang tak menggunakan boiler, okey, ada bila dah berlumut, memang Didot sangat sarankanlah untuk melakukan pembersihan. Kerana lumut, okey, dia boleh menyebabkan saluran hos tersumbat. Okey, dia boleh menyempitkan saluran hos. Tapi pembaikan Didot akan servis. Saluran hos Didot akan memang servis percuma. Dia dah termasuk package. Okey, tapi tidak cuci tangki air tidak termasuk. Okey. Kalau tak nak Didot cuci, tak ada masalah. Tapi Didot dekat dalam list penjagaan nanti panjang lebar, dekat 14 perkara. So pemilik boleh tengok itu. Didot tunjukkan cara yang mudah. Boleh gunakan bahan yang ada di rumah untuk melakukan pencucian tangki air. Okey. Okey, silikon tangki air bawah belakang ni cantik, tak koyak lagi. Okey. Okey, main inlet ada, silikon inlet ada. Dan lain kerosakan belah sini tak ada apa-apa. So sebelah sini tak ada apa-apa. Okey, jom tengok nombor siri. Nombor siri 1901 bermaksud tahun 2019 minggu pertama. Okey, minggu pertama bermaksud bulan 1. Bulan 1 2019. Kalau kira tahun 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So usia steam iron ni dah 6 tahun. Apa? 6 tahun mengikut nombor siri. Okey. Okey, kita dah check. Sekarang masuk kita nak check heating element soft plate. Okey. Nampak? Kotor dalam bah. Nampak tak? Dah berabuk. Terlalu kotor dah. Dah lama. Okey. So ni namanya soft plate. So Didot akan nak check bacaan rintangan soft plate Dekat sini point dia.
Yang ni poin biru neutral, yang ni live, merah live. Yang kuning berjalur hijau ni adalah bumi. Okey, dekat sini ambil baca rintangan. Okey, poin sini. Sini mudah bagi dok mudahlah cek Dia dua cara, satu cek sini, satu kena buka. Buka leceh sikit. Ni senang. 2 skru saja. Okey, untuk rekod bacaan rintangan, rekod di dot yang terendah adalah 19 ohm dan tertinggi adalah 25 ohm. Okey. Okey, ni multimeter. Kita cek. Bismillah. Neutral, live. Ada baca rintangan cantik. So ada 20.3 telak. So 20.3 ohm. Cantik. Okey, cantik. Sekarang nak cek pula rintangan ke bumi. Okey. Neutral bumi, tak ada baca rintangan, cantik. Live bumi pun tak ada baca rintangan, cantik. So alhamdulillah, so soplate ni tak ada masalah sangat. So sini tulis OL. Okey, ni dah cek Okey, ni kepala plug 3 pin. 1, 2, 3. Yang ni bumi, yang ni live, neutral. So, Didot akan cek rintangan ke bumi pada plug. Okey, bila cek rintangan ke bumi, live tak boleh ada baca rintangan ke bumi, neutral pun tak boleh ada baca rintangan ke bumi. So, Didot akan gunakan multimeter untuk cek rintangan ke bumi. Okey, anda katalah cek pada multimeter ni ada bacaan rintangan bumi. So, dia ada 4 kemungkinan. So, yang pertama, so dapat rekod baca rintangan yang tinggi pada multimeter. Bila test iron ni, on iron ni dia boleh hidup dan steam boleh keluar. So steam iron ni boleh digunakan macam biasa. Tapi selepas guna, cek balik menggunakan multimeter, so baca rintangan tu hilang. Okey, tu standard, tak ada masalah. Tu yang pertama. So yang kedua, kita cek pada rintangan ke bumi, ada baca rintangan bumi yang tinggi, iron boleh on, boleh hidup macam biasa. Selepas guna, kita cek balik rintangan ke bumi. Baca rintangan bumi yang tinggi tu kekal. Okey. Ini menunjukkan ada komponen dah nak rosak. Cuma tak pastinya bila akan rosak. Okey. So yang ketiga ni jarang dan rare. Tapi dia pernah dapat. Okey. Bila cek pakai multimeter, rintangan ke bumi, dekat kepala plug, dapat rekod baca rintangan bumi yang tinggi. Okey. Bila test on, iron boleh on sahaja. Dia boleh on saja, tapi steam tak boleh keluar. Steam tak keluar. Okey, ini menunjukkan ada komponen dah rosak. Tapi kebiasaan, bila komponen dah rosak, dia tak akan keluar baca rintangan. Okey, dia akan rosak je. Tapi macam dia cakap, benda ni rare, jarang. Tapi dia pernah dapat. Okey. Yang keempat, trip. Bila trip, dia ada dua situasi. Situasi pertama, pemilik dah masukkan kepala plug ke soket dinding atau extension plug. Bila pemilik on aja switch, rumah blackout, trip DB. Okey, itu situasi pertama. Situasi kedua, pemilik dah masuk kepala plug dekat soket dinding atau extension, on saja switch, rumah belum blackout lagi. Okey, DB tak trip lagi. Tapi ketika mereka on saja steam iron, tekan sini, rumah blackout. Okey, jika jadi macam ni, so ada komponen yang berhubung ke bumi, dia dah mengalami kebocoran arus ke bumi.
Bila cek pada multimeter, dia ada baca rintangan yang sangat rendah. Okey, itu dipanggil kebocoran arus ke bumi. Okey. Komponen yang kebiasaan yang menyebabkan trip adalah soplit. Okey, sebab yang ni satu-satunya yang berhubung ke bumi. Okey. Okey, jom kita ambil bacaan. Minta maaf. Tiba-tiba dia nak disconnect. Yang ni budak tunggu thermistor sensor sampai. Oh, ibu perasan ni cala. Oh, cala. So, sini cala. Apa perasan? Okey. Cuba. Okey. Sungguh cantik ada 120. Okey, jangan ambil kasar. Ni confirm ni menunjukkan steam air ni ada masalah pada vibration pump. Okey.
Okey. So ujian ni menunjukkan steam iron Puan Shazrin ada masalah pada vibration pump. Okey. So insyaAllah besok kita akan proceed gantikan vibration pump. So Puan Shazrin dia nak yang original set. Okey. So dah sampai tadi. Besok insyaAllah kita akan siapkan. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi nanti. Dan terima kasih pada yang menonton. Assalamualaikum.